Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adik Naufal bin Muhammad Nazri akan memperkenalkan kepada anda tentang bahan digital memperkasa pendidikan negara. Mari sama-sama kita saksikan. Ya kan? Kau kenapa ni? Stres tapi banyak di sekolah. Beg pun berat, buku banyak. Buat apa nak stres? Kita kan ada teknologi. Kita boleh guna untuk cari maklumat. So, kau pun senang lah nak buat kerja. Banyak bahan digital seperti ini, pelajar-pelajar mampu mengeluarkan potensi untuk belajar dengan lebih mendalam tentang subjek-subjek yang disukai mereka. Di dalam era globalisasi yang kian mencapai kemajuan ini, teknologi amat penting. Seiring berjalannya waktu, pendidikan harus diterapkan dengan teknologi-teknologi yang dihasilkan oleh para saintis. Sejak daripada berakhirnya PKP, kerajaan telah memperkenalkan lagi kelas hybrid di mana penggunaan smartboard digunakan di dalam kelas bagi memudahkan guru-guru untuk mengajar anak-anak murid yang celik IT pada zaman. Antara aplikasi yang sering digunakan oleh pelajar adalah ChatGPT, Gemini AI, YouTube, TikTok dan banyak lagi aplikasi yang membantu pelajar untuk mencari info tambahan untuk diletakkan di dalam kerja khusus mereka maupun kerja rumah yang diberikan oleh guru-guru mereka. Adanya aplikasi-aplikasi ini, pelajar-pelajar yang celik IT dapat dilahirkan dan memberi manfaat untuk negara pada masa akan datang. Saya bersama dengan seorang pelajar SMK Dr. Burhanuddin. Boleh perkenalkan nama? Nama saya Muhammad Rizki. Saya kelas 301. Okay. Saudara, apakah perasaan saudara ataupun apakah saudara rasa bila menggunakan peralatan-peralatan teknologi? Seronok sebab saya boleh cari macam-macam informasi dan maklumat. Cepat pula tu. Apa kesan daripada saudara gunakan bahan-bahan digital waktu pembelajaran? Sebelum ni matematik saya tak faham langsung. Lepas je saya belajar dengan teknologi terus dapat A. Dia belajar dengan teknologi. Lepas tu dia banyak memudahkan saya lah. Lagi-lagi kalau nak buat pembentangan dan sebagainya. Itu sajalah saya rasa. Okay, terima kasih. Seterusnya, saya bersama dengan seorang guru ASK Sekolah Menengah Kebangsaan Dr. Burhanuddin. Cikgu, boleh saya tanya, apakah kebaikan yang cikgu dapat sebagai seorang guru dalam menggunakan bahan digital untuk pembelajaran? Ya, terima kasih. Menarik soalan itu. Jadi sebagai guru, sebenarnya banyak kebaikan yang dapat diperolehi lah bila guru-guru menggunakan bahan pembelajaran ini secara digital. Antaranya ialah dapat membantu pengajaran dan pembelajaran guru menjadi lebih menarik lah. Bila guru-guru menggunakan bahan digital ni, bahan-bahan tu akan lebih menarik dari segi audionya, dari segi gambarnya. Jadi boleh menggunakan pelbagai kaedah grafik. Selain daripada itu, menjimatkan masa guru lah. Guru-guru tidak perlu lagi nak menggunakan masa yang agak lama untuk menyediakan sesuatu bahan. Sekarang ni dengan adanya teknologi AI, guru-guru boleh menjana bahan-bahan pembelajaran dalam masa yang agak singkat. Jadi di situ dapat menjimatkan masa, dapat menjimatkan kos dan boleh membantu guru untuk menguruskan bahan pembelajaran dengan teratur lah. Selain daripada itu, murid-murid juga dapat menggunakan pelbagai platform lah. Guru-guru boleh memberikan bahan tu melalui media sosial kan. Contohnya boleh menggunakan Google Classroom, menggunakan platform Delima. Jadi di sini kaedah untuk menyampaikan bahan itu akan jadi sangat mudah dan juga sangat berkesan lah. Dan antara lain juga banyak lagi lah yang boleh meningkatkan lagi prestasi pembelajaran pelajar. Terima kasih.